Jadi kita kena bagi benda yang hidup. Macam ni nampak. Gigit sama-sama dia pula. Silap. Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Squad King Cobra channel ulah anda. Okey geng. 2 hari lepas aku ada post satu video. Ramai yang kecam, ramai yang tak puas hati, ramai yang kepanasan. So 2 hari lepas aku ada post satu video berkenaan dengan aku bagi makan ular sawa albino ni ayam hidup. Jadi aku buat video lah. Jadi yang komen ni dia komen macam-macam. So dalam video tu komen dia 90% lah. Semuanya komen kecaman dan juga ada yang sampai mengutuk pun ada. Kalau mengecam tu biasalah sebenarnya, tapi sampaikan membebalkan, sampaikan bulan-bulan puasa ni kan ayat-ayat yang tak sedap didengar lah. So geng, hari ni aku nak bagi sedikit penjelasan lah. Mungkin yang komen tu yang baru follow ataupun sekadar video tu lalu dekat dia punya page, jadi dia tengok macam tu je. Jadi dia tak follow kita daripada awal. Yang mana yang kecam tu, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay? Okay geng, pertama sekali ular yang ada dekat Snack Training Gallery ni di Academic Bomber ni adalah ular yang digunakan untuk latihan. Bukannya ular yang digunakan untuk buat pameran lah semata-mata. Kita guna untuk latihan. Kita ada ular putih, kita ada ular King Cobra, kita ada ular sawa kan, kita ada ular speaking cobra, kita ada ular senduk lah. So ular yang ada kat sini kebanyakannya, bukan kebanyakan lah, memang semua ular yang kita bela ni adalah ular yang digunakan untuk latihan dan semua ditangkap liar. Kita ambil, kita simpan dan kita bagi makan apa semua sekali lah untuk dijadikan bahan latihan untuk anggota bomber dekat Malaysia ni. Kita bukannya saja-saja bela ular ni Bila mana kita bagi tahu ular ni yang ditangkap liar, so sifat dia tu adalah memburu lah, memburu benda yang hidup. Jadi dia makan benda-benda yang hidup lah. Sama juga dengan habitat asal dia. So habitat asal dia dekat luar sana, dekat hutan ke kan, dia makan benda-benda yang hidup. Bukannya dia makan benda yang mati. Bukan dia makan bangkai, bukan benda yang disembelih ke apa semua sekali, tidak. Itulah sifat ular. Sifat ular ni adalah dia memburu makanan dia untuk dia teruskan hidup. So sekarang ni dia adalah posisi mempertahankan diri. Tengok, ni adalah speaking cobra. Tengok, seekor, 2 ekor, 3 ekor. Semua dalam keadaan untuk mempertahankan diri dan juga ready untuk menyerang. Ni tengok bisa dia ni. Ni ada bisa ni. Ni semua dia sembuh sebab nak mempertahankan diri. Jadi geng, ular yang kita bela ni bukannya kita tak pernah bagi bangkai ataupun benda yang dah mati. Tapi bila kita bagi yang dah mati, memang tinggal bangkai je lah. Jadi kita kena bagi benda yang hidup. Macam ni nampak. Bila bagi benda hidup, dia automatik dia akan makan. Nampak? Sebab sifat dia tu adalah sifat memburu. Ni kita bagi banyak sikit. Seekor ular, 3 ekor tikus. Kat dalam ni ada 2 ekor yang ni. Seekor lagi dekat bawah. 4, 5, 6. Jadi bila kita bagi makan benda hidup, macam ni kan, tikus ni dia akan kekalkan dia punya sifat asal dia tu. Sifat asal dia adalah sifat memburu. Sama yang habitat dia dekat hutan sana. Memang kita kena buat macam ni supaya dia punya sifat ni, tu dia. Supaya sifat dia tu kekal. Kekal bila dalam jagaan kita sekalipun. Okey. Sini ada 3 ekor, 2 ekor tikus, 1 ekor ular, 6 ekor semua sekali. Dia tengah hidup makanan dia. Jadi geng, ada juga yang tanya, kenapa kita tak bagi makan tikus je semua kan? Ular ni. Dia macam ni. Ular ni dia ada satu masa, contohnya masa dia kecil, dia makan besar ni.
Mungkin dia besar daripada badan dia. Dia nak benda lain pula. Jadi dia tak makan dah tikus, dia makan benda lain. Tu tengok dia memburu. Nampak? Itu cara dia memburu. Ni masuk. Gigit sama-sama dia pula. Silap. Lepas. Salah tu. Salah tu. Ular ni bukannya semua spesies sama dia punya pemakanan dia tu. Dia lain-lain. Pada kecil sampai ke besar, dia punya pemakanan tu akan berubah-ubah. Tengok keadaan dia macam mana. Ini adalah ular yang kita bela daripada kecil. Nampak? Ni sekarang ni dia tengah bangun ni kat tangan aku ni, bau tikus. Nampak? Nampak tu? Dia tengah cuba cari bau tu kat mana. Okey, ni aku nak letak ni. Ni dia nak makan. Nampak? Tu sifat ular geng. Dia memburu. Jadi tak perlu nak kecam lah. Kalau ular makan benda-benda yang hidup kan. Aku buat video apa semua sekali ni. Ni adalah dia punya sifat dia. Dia punya habitat dia macam tu kat luar. Tapi yang ni yang kita bela. So geng, ular ni memang kita tak boleh nak predict apa yang dia nak makan. Jadi semasa kita tangkap liar, kita akan kuarantinkan dia dulu. Jadi yang mana yang follow lama kita, dia faham lah cara kita nak bela ular ni macam mana. Dan kita bela ular ni bukannya bela saja-saja, bukannya bela sekadar untuk haiwan peliharaan kita tak. Kita guna ular ni sebagai bahan latihan untuk anggota bomba pergi operasi semasa menangkap ular dekat luar sana lah. Kalau orang faham tu faham lah. Ada spesies ular ni dia makan sama-sama dia sendiri. Sebagai contoh Latrodusla. Latrodusla ni dia pemakan ular. Dia boleh juga makan sama-sama dia. Ada juga ular dia makan tikus. Ada juga ular dia makan burung. Ada ular dia makan cicak. Jadi semua tu berbeza kan. Dia punya pemakanan ular ni. Dan ada juga yang sama lah, spesies ular lain tapi dia makan katak, dia makan burung, dia makan tikus. Ada juga yang sama. Macam kita lah, manusia kan. Manusia ni ada yang suka makan ayam, ada yang tak suka makan ayam. Kita pun macam tu juga. Benda yang hidup ni macam tu. So ni adalah ular kapak bodoh bagi makan tikus. Dia makan tikus. Untuk sawo albino, bila dia dah besar macam ni, dia tak makan dah tikus-tikus yang kecil macam ni. Tak padan dah dengan badan dia. Jadi dia tengok pun tak nak. So dia punya pemakanan yang kita bagi satu ayam hidup lah. Ayam hidup dan juga kita bagi makan arnab. Anak yang hidup. Kita pernah bagi, kita tangkap musang. Kita buat perangkap musang. Kita bagi musang, dia tak nak makan musang. Yang tu yang liar-liar lah. Dia tak nak makan musang. Sebab yang ni, yang dibela daripada kecil, yang dia ajar makan tikus daripada kecil, sampai ke besar, dia tukar diet dia kepada ayam dan juga arnab. Nampak? Tu perbezaan dia kan. Okay? Tikus besar ni, celah gigi dia tak padan dah. So yang ni kita bagi 2 ekor ayam. Tengok perut dia kan besar. Tu. Ada ayam dalam perut dia. 2 ekor selesai dihadap. So umur dia kurang 9 tahun. Dalam banyak-banyak komen tu kan, aku tak mampulah nak balas satu-satu untuk bagi korang faham, untuk bagi penjelasan kan. Jadi aku buat video ni supaya korang tu boleh tengok yang mana yang kecam, supaya korang faham kenapa aku bagi makan yang hidup-hidup. Aku haraplah yang baru follow daripada awal. Jadi tak adalah korang panggil apa dah, salah faham apa yang aku buat lah. Aku buat video apa semua sekali kan. Jadi bila korang follow daripada awal, korang akan faham lah. Tujuan kita bela ular, kenapa kita bela ular, kenapa kita bagi makan benda-benda hidup apa semua sekali kan. Jadi kat situ korang akan faham bila korang tengok daripada awal video yang lama-lama lah. Penjelasan tu mungkin akan memberi sedikit kelegaan lah kepada korang yang kecam ni. Jadi yang paling aku kecewa sekali adalah dalam komen tu banyak lah yang mengata sesama yang lain. Tak kenal pun dalam komen tu. Dia orang tak kenal pun antara satu sama lain. Tapi kau mengutuk aku, kau mengutuk ni, orang tu kutuk yang tu, yang tu kutuk yang ni masuk, yang tu kutuk, yang ni tahu pasal ular, yang ni tak tahu. Jadi macam-macam. Jadi bila komen yang murni-murni sahaja. Kalau tak faham, tanya.
Kenapa bagi? Jadi kita boleh bagi penjelasan. Okey geng, setakat je lah video penjelasan aku pada kali ini. Jadi aku harap korang terima apa yang aku jelaskan. Okey, kita jumpa di next video. Squad King Cobra Channel Ulat Anda geng. Bye bye.